Jadi hari ni aku akan mula dengan jadi budak kecil dan Cuba jadi orang dewasa. korang nampak tak budak yang serabut ni? Ni masa dia umur 5 tahun dan boom, yang ni dia berumur 21 tahun. jadi ini adalah Ikma yang berumur 5 tahun. Oh, comel ya. Ada yang mau disenyum. Tapi jangan risau, kita akan cuba jadi orang dewasa. Dan cara pertama untuk kita jadi besar adalah play on swing, follow yellow arrow. Apa-apa je lah asalkan aku boleh jadi orang dewasa. Okay, jom let's go. Oi! Hei, bahaya. Sepatutnya aku nak lintas jalan, kenalah tengok kiri kanan dulu. Barulah tak kena langgar. So, ni lah cara pertama kita untuk jadi dewasa. Dah naik buayan. Oh! Boleh ke kita pusing 360 darjah? Push lagi 360 darjah. Cepat. Yeay! 360 darjah. Hebat. Kita lompat. Wow, sakit kaki aku Okay, sekarang ni kita dah berjaya. Kita akan pergi merry-go-round. Okay, jom. Kita cuba naik. Oh, okay. Oh, kita dah mula naik guys. Oh, laju je. Jatuh. Allahu Akbar. Happy birthday. You level up. Go home for your party. Wow, selamat hari jadi. Happy birthday to you. Kemas Fida ada abang kat sini. Kemas Fida ada kawan. Tak ada mak dengan ayah kat sini. Semua orang ada kat sini. Tapi mana girlfriend aku? Aku seorang je ke yang tak ada girlfriend kat dunia ni? Alah. So sekarang ni open your, okay, buka hadiah. Okay, kita akan klik dekat hadiah ni Korang ready? Kita tengok apa Ikmal akan dapat. Wah, hooray, a basketball. Google fan, jom kita pergi main basketball sekarang. Let's go. Guys, wait, kita keluar rumah dulu lah. Mana ada? Oh, kat sini. Oh, kat sini lah main basketball. Adakah ini akan membuatkan Ikmal Speeda akan dewasa? Jom kita tengok. Kita akan cuba. LeBron James. Oh! Good shot. You are thirsty. Get blood side from a store. Kita dah buat. Siapa? Janganlah lompat atas aku Oi, tengah-tengah jalan pun main basketball Okay. Oh. Tengok kiri kanan dulu macam biasa. Aku nak minum air. Oh, sana air. Ya, dekat nak panas sana. Okay, let's go. Okay. Air 99 sen je. Kalau kat Malaysia ni 100 plus pun dah RM3 dah. Okay, kita beli satu. Oh, alhamdulillah. Saya dah minum air. Jadi sekarang ni saya dah ada tenaga. Yeah! Happy birthday! You level up. Go home for your party. Yeah, sekarang ni umur kita dah meningkat. Push. Betul-betul hebat lah. Lepas-lepas minum air ni, terus aku jadi bertenaga gila. Sekarang ni hari jadi Ikmal. Jom kita tengok. Setiap 10 saat dah hari jadi guys Why are you running? Okay, jom kita masuk sekarang. Wow, semua orang dah bersorak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow, aku dapat kucing. Wow. Kenapa kucing ni mata hijau? With pet on trampoline. Okay, mana trampoline? Oh, kat luar sana. Oh, kat koridor ni. Okay. Okay, let's go. Kita cuba. Tinggi je. Oh, aku dapat tengok semua pemandangan kat sini. Guys, jumping. Time to school. Alamak, masa untuk pergi sekolah. Macam masa. Ni basikal siapa? Wow, ada basikal warna merah. Okay, dah sekarang ni macam mana haiwan peliharaan aku ni nak ikut aku naik basikal? Oh, dia terbang, weh. Nope. Dia tak sentuh jalan pun. Mari kita sama-sama pergi sekolah. Okay, cikgu, saya dah sampai. Okay, masuk. Okay, room 101. Yes, aku berjaya. 101 putarannya 360. Jaringan kosong berkembang. Kita masuk, okay. 101. Oi! Masuk terus jawab matematik. Okay, Joe ada 4 bag. 9 candies each bag. Okay, 9 gula-gula tadi darab dengan 4. 9 kali 4 berapa? Ya, betul jawapan anda semua. 36. Happy birthday. You level up. Go home for your party. Let's go. Wah, bye-bye. Mas Fida lah 8 tahun. Jom kita sambut birthday. Sama-sama. Nak nyanyi lagu lagi. Aku nak nyanyi lagu. Yay! Birthday to you. Terima kasih semua. Terima kasih. You got a bicycle. It's in the garage. Basikal? Aku dah naik basikal lah tadi. Aku dah ada basikal kan? Apa-apa pun. Okay semua. Terima kasih sebab dah belikan Ikmal basikal. Jom kita tengok. Oh, okay, ya betul. Okay. Yay, dapat basikal. Here we go. Nope. Ride your bike. Okay, bawa basikal kau. Pergi ke mana? Follow. Okay, follow anak panah. Okay guys, ingat. Jangan bawa basikal tengah jalan macam ni. Kereta laju tau. Nanti kalau kena boom. Meninggoy. Haziq Gaming, hai. Okay, kita main kat sini. Wow, Allahu Akbar. Habis, terplay on. Ikmal Speeda akan menunjukkan skill-skill
Membawa basikal yang paling handal ni. Allah pecah kepala. Wow! Yes, aku dah berjaya. Nampak tak? Bila kita dah buat aksi-aksi yang menggerunkan tadi, kita akan terus dapat birthday kita. Let's go. Allah. Nak balik rumah naik basikal. Dragon janganlah kacau. Aku nak sambut hari jadi ni. Cepat kat dalam. Off bike. Okay, let's go. Kita tengok. Guys, terima kasih kawan-kawan. Happy birthday to you. Kalau birthday korang, masa korang tengok video ni, aku ucapkan selamat hari jadi. Semoga korang panjang umur. Let's go. Your present, click on it. Wow, aku dapat naga guys. Naga ni menyeburkan api. Kita akan lompat bersama naga. Aku rasa aku kena bagi nama dekat haiwan peliharaan aku ni. Aku memang tak ada haiwan peliharaan guys. Aku tak pernah ada. Aku pernah ada satu je. Cacing. Kucing ni kita panggil nama Oyen. Yang naga ni kita panggil dia Dragon Ball. Okay, lompat. Allah, jatuh. Oh, nice jumping. Thank you. Find your boomerang. Oh, boomerang yang mainan yang baling-baling tu kan? Okay, find your boomerang in your room. Ni bilik aku. Mana boomerang aku? Laci ni? Tak ada. Dalam laci tak ada. Kita buka almari tengok ada tak? Yeah, aku jumpa guys boomerang aku. Okay, let's go. Kita pergi main. Okay, kita keluar. Kita keluar daripada kesibukan yang ada kat sini. Kita keluar. Throw boomerang, click sky, run and catch it. Okay, let's go. Kita akan klik dekat sky. 1, 2, 3. Wow. Kita kena tangkap. Kita kena lagi dah tangkap boomerang ni. Mana boomerang tadi? Balik semula. Oh! Yay, aku dapat tangkap boomerang. Yay, happy birthday. Birthday aku tak sampai seminit guys. Okay, kita tengok ada apa kita akan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Yay, you got a skateboard is in the garage. Okay, kita dapat skateboard. Boleh lah. Ride your skateboard through a giant skatepark. Follow arrow. Jom kita pergi naik skateboard. Okay, aku rasa kita kena berlipat. Bismillahirrahmanirrahim. Laju. Woohoo. Allah Akbar, jatuh lagi. Okay, let's go. Nak ke mana kita guys? Harap-harap Dragon Ball dengan Oyen sihat-sihat ya. Happy birthday. Okay, tengok sekarang umur Hikmat dah berapa? Umur Hikmat dah 11 tahun. Let's go. Kita balik rumah sambut hari jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, jom kita masuk. Wow, ye, semua orang dah tunggu. Lagi guys. Buat kali ke-10. Aku dapat alat lastik. Oh, sekarang ni aku kena halau haiwan-haiwan yang dalam lubang ni menggunakan lastik aku ni tadi. Okey, baik. Aku akan cuba buat. Oh, jentik. Oh, tekan dekat lubang tu lah. Aku perasan. Nice. That should keep them away from a little while. Go front yard. Okey, jom kita go ke front yard. Let's feed the pets at the pet shop. Get pet food. Okey, kita pergi dapatkan makanan. Feed the dog outside. Okey, let's go. Kita kena bagi makan dekat anjing dekat luar. Dapat pahala tau. Ni makanan untuk awak. Ambil lah. Ada kotoran dekat kaki aku. Aku kena basuh. So sekarang ni kita kena balik rumah dan basuh kaki. Balik. Inside and shower. Okay, masuk dalam rumah dan kita pergi mandi. Let's go. Yes, sekarang ni mandi. You. La mandi. Oi, aku tengah mandi, jangan masuklah. Dah keluar, jangan tengok aku mandi. Yeay, dah masuk birthday aku. Sekarang ni kita kena ambil hadiah lagi. To you. Okay. You got an F-Tick dog. Go to pet shop to choose one. Okay, let's go. Kita dapat haiwan peliharaan baru. Kita dapat anjing. Tapi ni dalam game je. Aku beli anjing. Kalau betul-betul aku tak beli pun. Nope. Aku nak kena bayilah. Aku nak tinggal dorang. Kedai haiwan peliharaan. Okay. Mana anjing? Mana anjing kat luar ni? Oh, ni lah jadi anjing yang aku bagi makan tadi. Play with your dog. Get a free frisbee at the gas station store. Anjing tu ikut aku lah. Yeay. Aku ada haiwan peliharaan baru. Aku jadi anjing pula ni. Find a click frisbee. Frisbee ni bukan benda bulat tu ke yang benda untuk... ni dia. Yes, aku dah jumpa. That's it. This is a frisbee. Throw frisbee level so dog can catch it. Terlemparkan. Kejar. Cepat. Kejar frisbee tu. Dapatkan frisbee tu. Yeay. Pandai. Macam ni lah anjing yang bijak. Yeay. Sekarang ni dah masuk hari jadi aku. Sekarang ni umur aku dah berapa? Umur aku dah 13 tahun ya guys. Begitu cepat masa berlalu dalam game. Korang tak tahu inilah yang dinamakan alam di sebalik mata. What? Korang rasa apa hadiah untuk aku untuk hari jadi aku yang ke-13 tahun ni? Aku harap iPhone lah. Sebabnya dah terkita satu kot. Mestilah kena ada handphone. Aku tak sabar nak dapat iPhone. Bismillahirrahmanirrahim. You got a camping gear?
Tengok ni, aku dah ada alat untuk kita berkemah. Mari kita berkemah. Climb a rock wall to the campground. Okay. Panjat apa? Panjat bukit. Weh, kena panjat ni ke? What the heck? Tingginya weh. Tak nak jalan pintas ke? Kita kena panjat ni. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Lompat. Yes, berjaya. Lompat. Yes, berjaya. Sikit lagi. Yes, berjaya. Yeah! Aduh. Satu lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Adakah Hikmah akan dapat naik tangga ni? Naik. Oh, janganlah jatuh tu nanti. Aku jatuh. Let's go. Kita naik lagi. Kita jangan mudah mengaku kalah. Inilah semangat yang berada pada Hikmah Speeda. Let's go. Naik lagi. Okay, pusing. Lompat lagi. Okay, dah berjaya. Haziq dah tidur kat atas. Biar betul. Tidur lagi. Tidur lagi pula. Lompat lagi. Okay, lagi satu. Yes, lagi satu. Come on. Yeah! Aku berjaya panjat. Di sini. Get your tent and click elevator area number. Okay, ni mana kemah kita? Okay. Haziq nak bermain dengan Hikmah Speeda. Boleh. Kita jadi kawan dalam ni. Oh, ni lah kemah tadi. Okay, besar. Okay, lepas tu get some wood for the fire pit. Okay, kayu di mana engkau kayu? Cepatlah aku nak ambil. Kayu dah jumpa. So kita kena ambil kayu ni sekarang ni. Okay, kita ambil kayu ni dulu. Itu fire pit. Okay, dah ambil. Okay, kayu aku dah ambil. Sekarang ni aku akan balik semula ke tapak perkemahan aku. Yeah. Let's go. Okay. Build fire. Click fire pit to add wood. Okay. Boleh tambah kayu lagi. Oi, boleh makan marshmallow. Boleh buat s'mores. Click to enjoy marshmallow. Click. Yum. Sedapnya. Tapi guys, aku suka marshmallow yang macam hitam-hitam sikit. Baru dia ada rasa macam angin. Time to get some rest. Okay, go intend, click sleep. Okay. Sekarang ni dah makan. Sekarang ni masuk untuk rehat. Nope. Masuk dalam kemah ni. Hello? Okay. Okay, sleep. Tidur dulu. Sekarang ni Hikmah Speeda nak rehat dulu. Okay, sekarang ni aku rasa aku dah segar balik. Okay, sekarang kita bangun tidur. Yeay, pick up your tent. Okay, simpan balik kemah. Tekan. Okay, let's go for a swim. Okay, let's go. Jom kita mandi kawan-kawan. Let's go. Tapi tak ada buaya ke dalam sungai ni? Jangan disangkakan air yang tenang tiada buaya tau. Let's go. Boom. Sekarang kita boleh mandi. Okay, bangun. Let's go. Okay, sekarang kita buat apa? Ada suara yang menakutkan daripada sana. Adakah ada harimau ataupun gajah di sebelah sana? Jom kita tengok sama-sama. Danger. Lantern required. Can't find lantern. Check your backpack at the top of the screen. Better use lantern. Lampu. Okay. Ada apa dalam ni? Ada apa? Oh, ada apa ni? Apa ni guys? Dinosaur, ada T-Rex. Gila dalam game ni. He look friendly now. Let's see if you can ride him. Oh, let's go. Jom kita naik dia. Hikmah Speeda naik T-Rex. Belakang ni dah macam sesumpah. Ride him to school to prove he is not asleep. Okay, kita kena pergi sekolah. Tunjuk kawan-kawan yang T-Rex ni betul-betul wujud. Sekolah. Okay, let's go. Tengoklah kawan-kawan. Hikmah Speeda ada T-Rex. Happy birthday. Yeay, dah hari jadi. Jom. Boleh lompat atas rumah tak? Oi, boleh. Aku nak parking kat atas ni biar orang lain tak curi. Okay, sekarang ni aku nak turun. Aku nak pergi sambut birthday dulu. Okay, jom sekarang kita sambut hari jadi lagi. Ayah, mak, kawan-kawan semua, Hikmah dah dapat T-Rex. Terima kasih. Akhirnya Hikmah Speeda dah berjaya capai 14 tahun. Bye-bye.